semua. Nama saya Muhammad Izafiq bin Mukia. Dan nama saya Muhammad Ali Hafiz bin Yasmin. Saya berasal dari Labuan. Dan saya berasal dari Pahang. Okey, kami hari ini ikut pertandingan memasak anjuran IPT Skill, iaitu juara asam pedas berasaskan ikan. So hari ini kita dapat tengok banyak kos yang join, especially kulinari SKM tahap 2 dan 3 dan BKM tahap 4 dan tabiran pejabat. Betul. Dan kat sini kita akan dapat lihatlah macam-macam aktiviti, macam mana kemahiran diorang keluarkan. Idea dan aktiviti masing-masing lah. Betul. So pihak penganjur just bagi bahan basic asam pedas dan ikan, dan para peserta boleh tambah bahan untuk aktiviti masing-masing. So kalau korang dapat tengok, ini adalah dapur IPT Skill yang sangat moden. So para peserta masak di sini. Sangat, orang kata pengalaman yang sangat baik lah untuk kami belajar kat sini. Okay guys, jangan lupa belajar dekat IPT Skill.